tak payah darurat. Sanusi beri jawapan straightforward isu tangguh PRN. Isu nak tangguh pilihan raya negeri makin panas. Ada cadangan supaya darurat diisytihar, tapi ini respon dari Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi menor, buat je pilihan raya. Tak payah sampai isytihar darurat. Menurut laporan Sinar Harian, Sanusi anggap cadangan darurat itu tak sesuai dan bukan keutamaan sekarang. Katanya lagi, dalam sistem demokrasi, pilihan raya tetap jalan terbaik. Rakyat patut diberi peluang tentukan kerajaan. Isu ini timbul selepas cadangan daripada Ahli Parlimen Kota Melaka, Ho Puai Tiong, yang mahu kerajaan Melaka pertimbang isytihar darurat untuk tangguh PRN disebabkan tekanan kos sara hidup dan krisis bahan api. Namun bagi Sanusi, ini cuma pandangan individu, bukan pendirian rasmi mana-mana parti. Apa yang lebih penting sekarang adalah kekalkan kestabilan politik dan ikut proses demokrasi yang sedia ada. Jadi korang setuju tak? Perlu darurat atau teruskan pilihan raya? Komen pendapat anda.